Okey, biasalah orang cakap tahun baru, azam baru. Tapi kalau korang punya cara-cara lama tak guna juga. So, macam mana dengan korang punya savings? Dah berjaya capai ke belum? Ke dah habis pergi tengok konsert sana sini? So, salah satu cara yang paling mudah lah untuk korang simpan duit, in my opinion, adalah korang kena ada budget. Benda-benda bosan lah. Budget tu apa? Budget korang sendiri lah. Kalau korang tak mampu untuk jaga budget korang sendiri, tak payah berharap lah nak jaga budget keluarga, budget company, budget negara. Tak ada. Budget korang sendiri, korang kena lock in ya. So, macam mana aku nak bahagian duit tu? Korang gunakan 3 bank system di mana 50% daripada RM3,000 tu masuk dalam bank nombor 1, 30% daripada duit RM3,000 tu RM900 masuk dalam bank nombor 2, dan baki 20% daripada RM3,000 tu RM600 masuk dalam bank nombor 3. Bank nombor 1 adalah bank untuk komitmen. When I say bank, not necessarily korang kena ada 3 bank yang berbeza. Kadang-kadang 3 akaun berbeza poket. So maksimum 50% adalah untuk komitmen, termasuk untuk korang bayar rumah, bayar kereta, bayar makan minum, bayar api, air, elektrik, apa bagai yang korang perlu ada untuk komitmen. Dan bank nombor 2 pula adalah untuk korang pergi keseronokan. Sebab dalam hidup kita ni, mana boleh kita kerja macam robot, tapi tak tengok movie, tapi tak jalan-jalan, tak keluar makan every now and then. So memang dibolehkan untuk 30% ni untuk korang pergi kemahuan. Okay, last kita pergi ke korang punya savings pula. 20% daripada RM3,000 which is RM600. Kalau korang tidak ada emergency funds lagi, bina korang punya emergency funds supayalah kalau korang kena buang kerja dalam masa setahun ni, 2026 kita tak tahu apa akan jadi, pakailah duit emergency savings. Dan juga korang kena ada sinking fund. Lepas tu barulah korang pergi melabur, dan laburkan dekat tempat yang betul supaya korang dapat pulangan yang baik. And just in case lah korang ni adalah orang tua yang dah ada komitmen, korang pergi buatlah budget 50, 30, 20. Tengok kenapa tak boleh lah, aku punya komitmen untuk hidup pun dah 70%. So what can you do? Korang boleh adjustkan daripada 50, 30, 20 jadi 70, 10, 20. Maknanya korang kurangkan korang punya kemahuan tu. Tapi I can tell you, benda ni bukannya selama-lamanya. Bila korang punya budget dah okay, income korang dah okay, korang komitmen dah dikurangkan, waktu tu lah korang boleh revert balik kepada 50, 30, 20. Macam mana pun yang 20% tu jangan tipu diri. Kalau korang tipu diri sekarang untuk 1 tahun, nanti benda akan repeat untuk tahun kedua, tahun ketiga, sampailah korang umur 50 tahun, lepas tu korang rasa kenapa aku tak ada savings lah selain daripada savings yang telah disimpan oleh EPF. Tapi you sendiri kalau tak ada duit pada umur 50, 40 tahun, korang salahkan diri sendiri sebab tak save duit. Okay guys, so what do you guys think? Tahun baru ni apa akan berlaku? Let me know. Adakah duit akan bertambah ataupun duit makin berkurang?